صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, sekarang aku dan isteri berada di Masjidil Nabawi. Jadi sebelum aku mulakan video ni, kita tunjuk sikit lah surrounding. Jadi ini ialah bahagian luar depan. So maksudnya kiblat menghala ke arah sana. Kami punya hotel sebelah sana. Belakang ni adalah bangunan utama Masjidil Nabawi. Di sebelah sana kita boleh nampak situ adalah pintu 2 dan 1 tu ke tapak asal Masjid Nabawi dan juga Raudah ada di situ lah. Okay, sebelum kita mulakan video ni, aku cuma nak bagi peringatan kepada diri sendiri dan semua, di mana apa yang aku belajar daripada pengalaman nak mengerjakan umrah ni, daripada persiapan sehinggalah sekarang, ialah kita hidup ni sebagai seorang Muslim mukmin, memang kita kena berserah apa yang berlaku dalam hidup kita ni kepada Allah. Aku bagi contoh lah, aku decide pergi umrah ni disebabkan aku ada kena satu dugaan yang besar bagi aku. Mungkin bagi orang lain tak, tapi bagi aku besar dan juga sakit lah hati ni kan. So daripada situ aku memang decide untuk perbaiki diri aku. Aku masuk kelas mengaji tajwid, aku belajar balik solat-solat sunat. Adalah beberapa lagi amalan aku buat, dan sampai satu tahap tu aku decide untuk aku nak datang ke sini lah, aku nak sujud dekat sini lah. Dan masa tu aku tengah bersedih lagi. Masa tu memang tengah bersedih lagi. Tapi sebab kesedihan tu, sebab dugaan dan cabaran tu, last kali Allah bawa ke sini. Jadi apa aku nak cakap ialah, kalau korang tengah susah, dia uji, diduga, kau kena berserah dan juga percayalah yang baiknya tu akan datang nanti. Kalau bukan sekarang, nanti mesti ada. Nanti mesti ada lah. Kalau bukan kat dunia ni pun, Astaghfirullah. Kalau bukan dekat dunia ni pun, ke akhirat kelak lah. Yang penting kita berusaha baiki diri kita kan. Jadi itulah, bila aku reflect balik benda yang aku sedih tu, aku pernah kecewa dengan Allah, tapi akhirnya aku reda. Yalah, Allah bawa aku ke sini. Kalau aku tak kena dugaan tu, takkan sampai. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هواك. Kita menuju ke tempat berkumpul Tanjung Tinjau, belakang sana. Apa yang tidak dibenarkan sama sekali. Okay, pada kali untuk NKD pula tidak boleh ada barangan yang يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك. Delay 1 jam. Yang tengah bercakap ni ialah kita punya group leader Ustaz Aro. Mutawif kita akan jumpa di sana. Dia menetap di Mekah. Asalnya dua atas ni hand carry, tapi dia suruh masuk semua dalam perut pesawat. Mudahkan kami jugalah. Alhamdulillah. Kita dah berada di gate
C6 C6 dah nak buka dah kejap lagi. So should be dalam 10 ke 15 minit lagi patut dah masuk dah ni. Dah start lapar, makan kodap-kodap. Habibi, come to Saudi. Okay, kita tengah mengajar untuk ke transit Medina pula, gate 25. Gate 25 ni kira dekat ni ke. आशा करते हैं धन्यवाद Madinah. Nampak style airport dia. Kita tengok. Our first purchase here menggunakan rial. Itu dia. Kita bergerak ke bas. Di manakah kita punya bas? Kita punya ride 125. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك. Makan dapat makan. Rehat dulu, lepas tu kita gerak Masjid Nabawi. Okay semua, kita masuk bilik, kita review dulu. Ni dah tolak lah katil ni. Patutnya ya, sebelah single 2. Patutnya meja ni kat tengah tadi, kita dah alih. So ni bilik kita, situ ada tingkap menghadap ke bangunan sebelah. Ke belakang sana Masjid Nabawi. Ni masih seram untuk 2 orang. Tandasi. Shower. Towel. Kettle pun ada. Sejadah pun dibagi. Quran, sejadah semua ada. Towel untuk 2 orang. Hotel kita apa? Peti ais pun ada. Ni dia hotel kita, Manazil Al-Safiyah. Manazil Al-Safiyah Hotel. First meal kami di bumi Madinah. Guys, hari kedua kita di Medina. Al-Munawwarah. Mulakan pagi dengan hot chocolate dan juga latte. Ada order makan sikit sebelum kita mulakan ziarah area Masjid Nabawi. Inilah kita punya mutawif Ustaz Farhan. Kalau dia cerita sirah tu memang padulah dengar. Ini Nabi SAW selalu lalu di sini. Maka gunakan manfaat sambil-sambil kita ziarah ni. Duduk tengah berjalan, tengah pijak ni. Jalan. Berada di sekeliling masjid. Itu ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ali pun ada belakang tu. Bukan tak nak habiskan, tapi banyak sangat. Oh banyak, ya ke dah hujung.
Museum As-Salam. Area sini banyak museum ya guys, tapi ini sebelah Masjid Nabawi. Lalu je sini bagi salam kepada. Baik. Jom kita pergi ke tempat ini. Okay, kita menghala ke bahagian belakang Masjid Nabawi. Kita nak pergi cari makan sikit, beli-beli barang sikit. Okay, kita dah dapat balik hotel, letak barang. Lepas tu baru kita pergi ke masjid untuk ready solat Zuhur. Ya, dia. Dia campak-campak tu, nampak bunga bawah-bawah tu. Lancion. Kita dalam usaha masuk ke Raudah, dah booking dah daripada Malaysia. Okay, kita dah menghampiri nak masuk ke Raudah ni. Raudah. Kita akan cuba untuk solat sunat dalam Raudah. Nampaknya ada penghadang depan ni, tak bagi lagi ke depan. Raudah betul di depan tu. Tapi tak tahulah kenapa dia tak bagi, dan kalau ikut arus ni terus keluar. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Pagi kedua, subuh kedua di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabi. Kita orang plan semalam nak gerak awal sikit, pukul 2 jam sebelum nak masuk pintu 2. Tapi semalam terlalu penat lah. Rasanya 30,000 step lebih. Kaki pun sakit juga. So tak dapat, tapi still sejam awal. Esok kita try lagi untuk masuk pintu 2. Itu untuk belah lelaki lah. Jom kita tengok kerangan masjid. Itu satu yang laluan yang sebelah Raudah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Dekat sini banyak tandas. Tandas memang 2 ke 3 level ke bawah. Allah SWT rezekikan saya dan tuan-puan Haji Raja hari ini dapat kita berada di sini. Yang mana kala kemudian kita tak dikenal dengan Nabi SAW. Tapi hari ini entah masa mana Allah SWT takdirkan. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita dah tiba di Masjid Quba. Dengar tak mic ni? Harap dengar lah. Ni kita punya trip. First view Masjid Quba. Isteri. Cik isteri kesejukan ke? Sikit. Kat sini kering bibir dah kering. Rambut basah pun dah kering. Malam makan nasi tak? Sedikit close up Masjid Quba. Kita akan menunaikan solat tahiyatul masjid 2 rakaat dan juga solat duha dekat sini. Syuk. Inilah dia Masjid Quba di bahagian depan. Kiblat arah sana, belakang ni pun boleh solat. Jadi Masjid Quba ni sebenarnya dah diperbesarkan dan dah dicantikkan lagi. Saiz asalnya lebih kecil. Kapet solat dekat masjid-masjid Madinah ni bau dia sedap betul lah. Rasa macam nak cari bau dia tu, nak bawa balik. Sini sikit ada orang. Okay guys, sekarang kita berada di Masjid Quba.
So apa special Masjid Quba ni? So actually masa Nabi Muhammad berhijrah daripada Mekah ke Madinah, so Masjid Nabi Muhammad dia tinggal dalam 4 hari masuk ke kota Madinah dalam 3 km daripada sini ke Masjid Nabi Quba. So dia ajak kaum yang telah berpecah belah untuk membina masjid dekat sini. So inilah Masjid Quba yang telah dibina. Lah tentang kelebihan dia berbanding daripada masjid lain yang lebih besar, lebih gah kan. Tapi disebutkan ini sebab usaha bagi dia itulah untuk menyatukan dua kaum yang terpisah bertahun lamanya. So inilah lambangnya, lambang ketakwaan Nabi Muhammad. Okay, so kebaikan solat dekat Masjid Quba ni ada dalam riwayat sebuah hadis yang sahih. Sebab siapa yang beruduk di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba, solat di dalamnya, maka kita akan dapat pahala sama seperti kita mengerjakan umrah. So daripada rumah kita ambil uduk, sampai sini kita kerjakan solat. Macam tadilah kita ambil uduk daripada hotel, sampai sini solat tahiyatul masjid dan dapat lebih sikit, iaitu solat duha. So kita dapatlah pahala tu. Okay, sini ada telaga Al-Khatim. Al-Khatim di mana Uthman tak silap pernah terjatuhkan cincin Rasulullah SAW dalam telaga tu. Telaga tu dah sekarang diratakan lah. So cincin tu masih tak dijumpai sejak daripada insiden tu, masih ada dekat bawah tu lah. Situ kawasan ramai berkumpul tu. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة